puasa day 8. So kita nak pergi Wawa West lagi untuk buka puasa. Buka puasa. Hello, nama saya Falik. Saya Dagi, Silau lah. baby. Saya budak baik. Jangan buka mata. Please. Ini Fakir. Pakai. Dah besar, dah sekolah. Ini Iris. Dah tahun 1. Ni pakai. Lagi 1 2. Fakir puasa tak? Tak dia. Puasa. Dia masih kecil. Puasa ke tahun? So, kita Ibu. kat sini. Ibu. Kita sampai. Ibu. Ada ibu. Ya. Aku makan doang kau. Kita makan dekat Betul banana. sini ya. Kalau ni kita datang Ibu tutup dekat malam makan ni di aku kedai. lepas tu. Jadi kita tak boleh makan. Ibu okey. So we going up. Apa? Bukan Yuki. Mama. Ngantuk. Apa nak apa ni ke? Tom yum tu. Dia bantu yang apa? Ha? Yang ni ke? Yang ada ayam tadi. Spaghetti. Kan? Biasa awak makan. Yang tu je awak makan rasa. So Iris nak apa Iris? Kentang je. Sedap. Hi guys. So sekarang kita orang dekat Wawa West. So kita ada Iris kat situ tengah main game. Lama dah tak pegang telefon. Iris. Iris puasa tak? Lepas tu kita ada Abah dengan Falik. Falik tengah tidur. And then kita ada Fakir. Dan we are waiting for our food. Lepas tu tunggu untuk berbuka. Okay? So guys, korang yang dekat luar sana, macam mana suasana puasa korang? Kalau ada anak yang masih kecil, so kita akan cari tempat yang selesa. Contoh kalau kat Sibu ni tak banyak, tapi makin berkembang. Maksudnya makin banyak kedai. Antara favourite kita orang yang dekat dengan rumah, dekat Wawa West lah. Tapi dia western food. So kalau nak cari makanan yang Indonesian, kita ada jumpa satu kedai. Apa nama kedai tu bang yang kita makan yang Indonesian food? Mami Sambal. Yes. Nanti kita akan review juga kat kedai tu. Hari tu makan tapi tak buat video lah. Kita tak buat vlog. So hari ni Wawa pernah buat dekat Wawa West waktu birthday Iris, and then ada beberapa video juga pernah. So kali ni untuk berbuka kita pilih makanan apa, tengok nanti ya.
So, kita orang dah dapat air. Di corner ni yang kita bayar tu. Air watermelon. And kita orang bawa juga kuih sendiri ya. Beli dari bukan bazar, beli kat tepi tu. Kuih onde-onde dengan kita ada apa juga tu? Ada badak berendam. Ni lama dah ibu cari. Dia makanan kuih tradisional dekat Semenanjung. So, kita ada mushroom soup. Fries untuk Iris. So, biasa kalau mak kan dia akan ajar dengan radio Sibu nak tahu waktu berbuka. Sekarang tengah mengaji. 1 minit untuk berbuka. Betul kenapa orang tak makan? Typical Malaysian dia akan tengok orang dulu nak makan. Mesti kita tengok orang dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan lain tak sampai lagi. So, kita makan apa yang ada dulu. Mushroom soup. Falik dah bangun. Kita share makanan yang ada. Itu satu ibu-ibu punya. Nak ambil sekejap. Air dapat ke? Kosong lah. Now is for badak berendam. Kakak punya. Lama dah nak rasa badak berendam. Last makan beberapa tahun yang lepas. Bila dekat rumah dekat Terengganu bang. Mama. Dia ada kuah santan dia. Tu yang macam onde-onde bang, macam onde-onde tau. Dalam ni ada inti. Inti apa? Kelapa juga. Ada inti kelapa. Abang nugget. Abang nugget ni. Sekejap. Sekejap yang. Malu-malu juga Bismillah. Macam minyak ini. Sedap tak? Rasa apa? Ada kelapa sikit. Ada kelapa. Nak lagi tak? Letak santan. Nak lagi? Nampak lubang hidung teh? Nampak lubang hidung. Jadi nak rasa ni badak berendam. Makanan Fatih dah sampai. Fatih makan apa? Spaghetti aglio olio dengan ayam grill.
Karena favorite sate. Sedap. Ibu punya chicken grill. Kita makan pizza sekejap. Kita tapau. You want this? What is this? Corn. Ah? Corn. Abah makan. Ni selalu makan. Spaghetti. Tom yum. Creamy tom yum. Tak. Nak ni, pakai nak ni ke? What? This one? Oh, dia ada corn. Ini tekong. Corn. No? Kita kena makan 2 orang. Banyak. Ha? Banyak. 2 orang. Kau tak makan. Kita ambil creamy tom yum ni. Siang lagi buka apa-apa. Kau nak makan ni? No. Nah, Mama tak makan. Ais makan apa? Kentang je. Ini juga ada ni. Mushroom soup. Wah. Tunggu ni. Kenapa? Chicken grill dia lain dah rasa. Betul. Makan pun lain. Tak sama macam biasa abang makan kan. Abang nak tak? Makan ni. Tak apa nanti abang makan ni dulu. Tak, rasa sikit. Thank you. Bagus sekali. Bahagia je sebab kat saya kereta. Makan benda susu. Apa tu? Dia semasam-masam macam abang makan dulu. Lain sikit ke? Yeay, dapat pizza. Pizza apa ni? Susu dan cheese. Ni. Ada tak ni? Nah, apa nak? Tak apa, ni awak ambil semua. Cuba susah tu. So sedap. Udang dia. Kita sok. Macam sos tu. Yang aku punya tak boleh lagi. Besar kot udang tu. Ada berapa ringgit yang udang? Oh, yang makan satu. Oh, abang dah makan. Jangan makan kan. Padahal kan. Betul. Ada 4 ketul udang. 4 ekor udang. Bukan 4 ketul udang, bang. 4 ekor. Comel. Dah nak habis. Makan apa? Kalau pakai makanan macam tu. Comel tak? Tak. Comel tak pakai makan? Comel tak? Makan dengan ayam ke? Tak. Yang penting tahi udang dibuang. Bang, tahi udang dibuang. Kalau tempat lain susah sikit. Ada yang tak buang. Dia ada pasir-pasir tu. Makan apa? Ayam. Tak bila. Ha? Tak ah. Simple kan. Makan kucing.
Hari ni banyak tenaga marah orang. Marah student yang sangat tak menghormati cikgu. Wait, what? Zaman sekarang susah nak jadi pelajar. Bukan susah, ada je pelajar yang bagus. Zaman sekarang memang teruk murid-murid. Lagi-lagi Dari rumah dia ajar budak-budak. tak. Diorang ni yang banyak masalah ni biasanya ada masalah keluarga. Bila kita buat research, Latar belakang tanya orang, tanya kat cikgu lain, kenapa dia ni macam ni? Rupanya nenek jagalah. Kesian nenek. Mak ayah cerai. So, jadilah mak bapak bertanggungjawab sikit kan. Ambil lah anak tu. Dia kan berlaku. Masalahnya bang, dah bercerai, tinggal je anak dengan mak, dengan atuk, dengan nenek. Sebab kita ni jenis yang kalau boleh tak nak susahkan orang tua. Jadi geram tengok, kenapa nenek kena jaga cucu? Betul tak kan? Abang, ayah makan ni, habiskan ni. Nak tidak habis. Kita ambil. Ambil yang. Boleh ambil. Betul. Ambil. Ini makan mana? Ambil yang. Kepah dia banyak. Tak. Habis. Nanti tak ambil. Apa yang? Finish already. Muka tahan berak. Tahan. Habis. Iza. Ya, video. Bagus kan? Kerja nanti ni. Kau akan hantar. So itu sahaja dari Dayang Wawa Channel. Jangan lupa untuk Like, comment and subscribe. bye. Selamat berbuka puasa. Bye. Bye yang. Okay, ni sampul dari Wawa West tadi, sampul raya. So design dia, kita tengok. Tada. Kita dah ada sampul raya. 1, 2, 3, 4. 4 je. RM1 kat atas makan baru dapat ni RM99. 100 lah. RM99 baru dapat sampul Wawa West Tibu Sarawak. Dia ada 4 corak. Okay.